Assalamualaikum Syami. Kotak dah siap dah? Kotak ayam? Oh, kotak ayam merah. Untuk mengatur anda semua, kita buat satu projek baru makan tengah hari dan fokus projek untuk delivery ke Lembah Kelang. Nasi ayam smoke ataupun smoke chicken rice. Sekarang ni kita nak tengok kotak kita macam mana, keadaan dia cantik atau tidak. Jom, let's go. Chicken smoke ni kita akan smoke lebih daripada sejam tau. So dia akan dapat juicy, tenderness memang sangat-sangat lembut, sangat-sangat basah berair. Nanti kita akan buat harga murah-murah je untuk you all semua. Ini kita punya kotak, insya-Allah. Merocik hawau. Tengok ni. Rico's Chicken Smoke take away. Okay. Cantik tak kotak dia? Wah, thank you Syami. Baca ni. Dibakar dengan kayu rambutan tetapi ayam tak rasa rambutan. Ni trademark dia. Kita ayam ni bakar dengan kayu rambutan tapi ayam tak rasa rambutan. Projek satu ekor ayam RM20. Kita nak deliver kepada seluruh Lembah Kelang. Kalau nasi ayam kuartal, doakanlah saya cuba dapat letak RM10 dia punya harga jual. Tapi kalau tak dapat mungkin harga 12 ke RM13, saya tak tahu. Seekor ayam ni pun saya tak tahu harga RM20 boleh letak ke tak boleh letak. Kita tengok supplier nanti. You all, siapa ada supplier yang murah-murah, ayam berat dalam kilo je. Okay, potong kepala, potong kaki, main supply. Kita cuba tengoklah macam mana. Okay, kasih jadi.